Okey, 100 pelanggan, 100,000 followers. 100 pelanggan atau 100 followers? Dua-dua. Mana boleh satu je? Ambil. Dua. Ada pilihan. Satu pilihan. Saya pilih 100 pelanggan. You rasa bersyukur ke tidak bila bersama dengan RCG ni, dengan Dr. Wira? Memang sangat bersyukur. You ada rasa that you can get this kind of achievement ataupun knowledge di tempat lain? Memang tak ada. Sebab tu sampai 7 tahun lah masih dalam title circle ni. And for all the audience yang tengok sekarang ni, okay, they all join RCG, Titan dan juga ada Dr. Wira. It's not free tau. It's cost. It's a cost. Cost dari segi duit, cost daripada masa dan sebagainya, and commitment. See, it's a commitment Datuk Wira sendiri dengan the team to jaga kita. That itu yang susah kita nak dapat. So, I think the best part about you all now culture shock tak? Bila ialah from 1.7 to now half a year dah 10 juta lebih, pernah terasa culture shock tak? Sebab saya dengar ada orang beli kereta baru apa semua kan? Tak ada culture shock, Datuk. Sebab dalam geng kita tu semuanya hebat-hebat. Yeah. So kita tahu kenapa dia orang boleh bantu and I tak boleh bantu. We always have that question. Bila kita ada banyak, kita boleh bagi sedekah lagi banyak. Itu saya setuju because that is you. You and Datin memang saya tahu benda tu. Kadang-kadang saya pun agak terkejut bila the way you respond dengan kejayaan you sekarang is you nak mencapai kejayaan, you tanya mana nak sedekah. That is, I appreciate. Memang itu I kagum dengan both of you. Right? Terima kasih, Very cool. Datuk. So, right now sebenarnya saya ada rasa macam perasaan marah, dengki pun ada dengan both of you. Okay? Sebab saya tak berapa puas hati. Saya pun dah lama tak smash orang di court. So saya memang kalau boleh tak hari ni kita main pikir you tak payah pakai pedal, you lari je, saya ambil bola, saya smash. Sebab apa, saya je nak tengok saya punya smash okey ke tak. Ambil kau. Congrats for the sales. Crazy. Thank you so much.